Dah sampai dah. Resort Seri Tanjung. Muka semua muka orang kampung, geng. Memang muka kampung, geng. Sini memang kampung. Kampung dia memang kampung ulu banat. Tengok dek. Tengok. Ingat kita ni Bangla apa? Okey guys. Ni tempat ni lah, saya cakap kampung Seri Tanjung. Semua yang menjaga ni orang kampung, orang Kelantan. Menu macam-macam ada. Ni binatang apa ni? Kucing. Hari ni semua orang enjoy. Muka macam Thailand pun ada. Macam ni lah suasana cantik, geng. Original, geng. Bayangkan toki ni, dia buang semua rumput ni. Menu jangan risau lah, semua ada. Yang haram je tak ada. Okey, geng. Belah sungai ada makanan lauk. Ni makanan lauk. Siapa yang tak lalu makan coklat, makan macam sakit-sakit, boleh makan ni lah. Menu nasi campur. Harga bermula RM2 lah hingga ke RM50. Tapi kalau nak datang sini, modal kurang satu orang 100 lah. Bukan tipu punya. Sebab kita tengok tempat ni, kita mesti nak rasa punya. Kalau tak nak rasa, pergi belah lah. Banyak tanya pula. Sokong lah orang tempatan. Janganlah kisah sangat orang kampung, geng. Kita bagi duit nanti boleh dia hantar anak dia masuk U. Okey, geng. Ni macam binaan lah atas saya ni. Ni toki buat tadi. Toki dia ni. Toki jutawan, geng. Dia orang cakap toki ni jutawan. Kaya dia. Ni orang kampung lah naik bot. Bot dia bot ni lah. Bot biasa-biasa dia bawa. Bukan macam kat Thailand tu. Bot panjang-panjang tu. Macam kat Sabah Sarawak tu. Ni bot ayam lah. Bot ayam ni kira macam bot lah. Bot berniaga. Bukan saya tipu datang lah makan. Suasana ni ada. Kat Kuala Lumpur tak ada. Babi hang semua. Dekat Kelantan je ada. Yang bestnya kat sini, sungai dia cantik. Ada jual udang, jual ikan, jual skorpion, jual katak, semua ada. Duit dia tak ada, geng. Kalau anda tu, saya cakap datang sini bawa 500 habis, geng. Anak minta tu habis. Okey, ini tempat saya makan. Memang sedap, geng. Saya makan makanan dekat sini, goreng-goreng memang sedap. Sambil menjilat jubah Pak Hang lah, macam tu lah. Okey, geng. Kat sini juga ada disediakan surau. Anda boleh isap rokok. Kat sini. Saya memang lepak sini lah dengan member ni. Mereka rehat. Mereka kerja industri pelancongan. Bagi tahu Menteri Pelancongan suruh recommend kat tempat macam ni. Boleh buat pesta kat sini. Okey, geng. Bercerita pasal hantu, kat sini tak ada hantu kot. Hantu pun tak larat. Tapi sini tempat cantik, geng. Bukan tipu. Kat tempat je ada. Ni toke punya, toke. Macam-macam dah. 2 jam pun dah cukup dah lepak sini. Lepak, minum teh. Tapi berair lah, kecewa lah. Cendol sini tak sedap lah. Ni report toke punya lah. Toke punya resort. Orang kampung ke, budak khusus ke, boleh lah datang sini. Masalahnya dekat Kelantan, dekat Sepadan tu. Okey, ni tempat pancing, pot pancing. Macam-macam orang ada. Bawa girlfriend pun ada. Tak habis-habis nak promen. Pergilah hotel. Bangang. Okey, geng. Saya pun dah rasa dah cukup masa nak belah lah. Nanti kita belah lah naik bot. Saya suka naik bot, geng. Naik bot, best. Sebab tu dapat datang sini, dapat naik bot. Bot pun murah RM4 je. Tak tahu dia orang pakai minyak apa. Pakai minyak angin kot. RM4 pergi balik RM8. Semua sama harga. Sini ada JKKK Kampung Pas lah. Mereka lah yang kutip. Bisnes ni orang kampung je. Tak ada DAP, tak ada MCA, tak ada Messi kat sini. Semua pas.
Ni sejuk angin ni. Mantap. Tengok air dia cantik. Ikan aja depan atas. Itulah. Tapi kat sini buaya kalau letak pun dia tak hidup kan. Sebab dia punya muara tu. Buaya ni dia nak air cerah. Macam kat Sabah Sarawak. Macam tu lah. Tu. Apa buat apa tu. Okey geng. Kita gerak lah. Dah cukup dah tu. Okey. Goodbye.